Okey, selamat pagi tuan-tuan. Ni. Kat depan kita ni stok baja organik lah. Dalam setelah 4 bulan, last kita order bulan 4 gitu. Ni, baja organik ni bukan saya punya seorang lah. Dan saya pun bukan jual lah baja organik ni. Kita pakat-pakat order. Cuma adalah ambil sikit tu bagi dekat debat lori lah, duduk air. Nyayung kat pok dia, duduk ngakak. Okey, baja organik ni dia ada 3 jenis lah biasa yang kita order. Ni yang kaupah biasa lah, tuan-tuan. Yang warna ungu ni paling murah lah. Ni dalam 20 lebih. Lepas tu kita ambil yang pertengahan ni, yang warna ungu pula. Warna orange tadi. Silap saya sebut, tersasu. Yang warna orange ni kompos biasa. Ni kompos nombor 2 premium. Yang ni adalah macam-macam Fulvic, Elmic, Civic. Yang ni nombor 2 dalam 30 lebih. Lepas tu yang ni yang paling itulah grade nombor 1 Prime. Biasanya kita su untuk pokok berbuah tu kan. Yang ni dalam 40 lebih. Ni harga kita order daripada kilai lah. Kalau kat kedai tu mungkin dia orang ambil untung. Yang ni untuk pokok kecil. Pokok kecil biasa kita akan order akan suka pekebun guna yang ni lah. Yang ni. Itu. Tapi kalau orang jenis baru-baru nak cuba, lepas tu tak berani nak keluar duit pitih jenis orang halus lah saya panggil. Saya biasa bagi yang ni je lah. 20 lebih tu lacak. Kalau orang nak terbaik, saya suruh dia ambil yang ni. Cuma untuk trik kali ni, sesmen kita, Cik Nazahir, suka ni lah, Bacillus. CP ni dia punya power dia boleh kata tenok sendirilah. Benda-benda ni, EN. Lepas tu ada ya ni lah, amino lah, amino. Biasa amino dulu saya guna satu brand tu. Ni kita cuba guna brand CP, amino. Lepas tu Chitosan. Chitosan ni saya order sebabnya saya nak rawat ada satu kebun makcik ni dekat Jeli. Dia terkena fusarium dah hampir setahun. Saya ingatkan dia kena kanker. Biasanya fusarium ni tuan-tuan, saya tengok antara sebab utamanya pekebun dia meracun pupuk, dia pakai alai. Mana-mana pakai alai, kemungkinan besar pokok akan stres lah. Lepas tu tunggu masa kemarau. Macam 2026 ni kita kemarau agak, boleh kata agak gila jugalah sebenarnya. Walaupun tak segila 2024. Okey lah, produk ni saya ambil satu set juga. Kita nak try tengok. Produk CP ni setakat ni saya guna antara terbaik lah. Lepas tu dia produk terbaik ni, dia walaupun terbaik, kita kena ambil kira faktor kedua lah. Mudah diakses tu mana kalau kita nak 40 lebih satu tel mini modal daripada kilai, tuan-tuan tak payah pening kepala, minta quotation, nanti bayar, cukup trik lori ke tempat tuan-tuan, insya-Allah dia akan hantar. Saya suka berusaha dengan pembekal yang macam tu lah. Okey, ini ikut bajet tu 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih. Tapi mungkin kat kedai tak boleh lah harga ni. Mungkin hak ni moga orang nego ke. Dia ambil lah untung atas dia lah berapa. Tapi kalau dalam Shopee ni tuan-tuan 50 lebih. Orang duk jual 50 lebih. Yang ni ada pergi 60. Iaitu dalam 30 lebih. Saya boleh kata macam tu. Saya pun ambil order ni. Yang mana mudah basah lah dengan saya. Kalau jenis setakat nak order suruh saya bayar dulu, memang saya tak ambil lah. Sebab kita cakap awal-awal, kita tak nego, tak ambil untung. Kita nak memperkenalkan satu produk yang bagus,
kepada pekebun di sini. Supaya masalah-masalah yang biasa timbul, pekebun durian lah, kita boleh atasi salah satunya dengan menggunakan baja yang betul lah. Yang betul, yang sesuai. Biasanya kompos lah. Okey lah, setakat tu lah video agak panjang untuk kompos ni. Semoga ada manfaat lah. Saya bukan jenis nak review sangat produk. Tapi saya dah guna hampir dekat dah setahun lah, cukup setahun lebih lah. Setahun dah rasa ni. Kalau saya cek balik, rasa bulan ni tanpa kita guna. Mana-mana berminat boleh tengoklah TikTok Encik Nazahir. Saya banyak berusaha dengan dia. Dan dia pernah mari juga sekali tempat saya. Okey, alright, itu sahaja.